Hadis ni daripada Ibnu Abbas radhiyallahu. Kita biasa dengar tapi nak betul-betul kita hayati dan masuk dalam hati. Kata Ibnu Abbas, kuntu radifa Rasulillah. Satu hari aku radif ni membonceng bersama Rasulullah, iaitu menaiki unta. Nabi duduk depan, aku duduk belakang. Masa ni Ibn Abbas umur lebih kurang 9 ataupun 10 tahun. Dan Nabi masa ni ketua negara. Naik apa? Maskar BM. Unta. Faqala, maka dia berkata kepada aku, ya gulam, wahai budak. Budak ni umur yang belum balik lah, umur 13-14 tahun. Makna apa ni? Nabi nak mengajar, nak mendidik satu budak. Dan Nabi nak ajar akidah. Menunjukkan akidah boleh tak kita ajar waktu budak tu kecil? Boleh. Yang kedua, Nabi mengajar di mana ni? Atas unta. Pengajarannya apa? Bila nak belajar agama, tak mesti dalam kelas, tak mesti di studio. Dalam kereta kita boleh ajar anak kita. Ini nak tunggu pergi masjid, nak tunggu pergi kelas. Tapi kalau benda yang mengarut buang masa, kita boleh ajar anak kita bila-bila masa.